Dalam WhatsApp saya ada ramai kawan perempuan. Mana ni? Soalan saya, berdosa tak kalau saya tak beri password telefon saya pada isteri saya? Takut bin ni pun. Dia benda yang kita rahsia, tak boleh diketahui oleh pasangan. Bila kita berkahwin, bukan semuanya halal. Kena faham baik. Sebahagian halal, sebahagiannya tidak. Okey. Apa halal? Yang halal ialah aurat. Sebelum kahwin, tunang dia panggil. Haram tengok aurat dia. Lepas akad nikah, tidak ada aurat, terangkat. Halal tengok. Sebelum kahwin, haram pegang. Lepas kahwin, halal pegang. Tidak diharamkan lagi. Ada pun harta, dok. Bukan bila lepas kahwin, harta dia jadi harta kita, harta kita jadi ada, dok. Dok jadi. Faham tak lagi? Dia tetap harta masing-masing, ada kewajipan masing-masing, membelanjakan harta dan memberikan infak. Nampak? Bukan semua benda jadi halal. Okey? Termasuk benda-benda rahsia. Jadi kalau kita nak tahu rahsia suami, kita tanya suami. Bang, boleh tak tengok telefon bang? Dia kata, boleh. Tengok. Tak boleh, jangan tengok. Kerana menyakitkan hati pasangan, menafikan maksud ditaskunu ilaiha, tujuan perkahwinan dalam Quran. Quran ni kata guna tujuan kahwin. Ditaskunu ilaiha, kamu duduk berbaik-baik dengan pasangan. Termasuk berbaik-baik itu menjaga hak masing-masing. Tak? Jadi kalau suami bagi, tengok. Betul tak? Suami tak bagi, saya tengok. Suami jangan mengita, isteri jangan mengita. Jangan, tak boleh. Kerana menyakitkan hati suami, menyakitkan hati isteri, dikira tidak elok dalam berumah tangga. Okey? Yang moleknya, biar isteri kita boleh tengok juga. Faham lagi? Betul tak? Okey? Yang moleknya. Kalau mampulah. Dah? Tapi nak tengok pun. Banyak duk selfie dengan janda ni banyak. Nampak? Lepas tu kalau lelaki kalau dia balik di rumah, dia tak naik selalu tahu rumah. Dia duduk delete tu. Delete. Baru naik, aku buat gitu kok. Nampak tak? Dah ramai perempuan tengah jalan, tak ambil gambar. Bang, janda ramai. Tengok dia bini jeng, lebihnya. Bang, balik goreng ikan tak goreng tu makan nasi saja. Takut belaka. Nak kira kata mengata. Ropang bukan bodoh dia.